Kenapa Trump naikkan gambar Maduro ni yang ditutup matanya dalam akaun peribadi beliau adalah untuk mempamerkan bahawa beliau berjaya menundukkan diktator Maduro. Seperti manalah satu ketika dulu Trump memuat naikkan bahasa megah mugshot beliau apabila dituduh dalam sabitan jenayah satu ketika dulu sebelum jadi presiden. Tapi hakikatnya kalau lihatkan Trump versus Maduro ni, Maduro dia lebih sikit. Kalau kita lihat ketika Maduro dibawa masuk oleh pegawai-pegawai Drug Enforcement Agency DEA, beliau sempat bersapa-sapa dengan juru gambar dan mengatakan good night and happy new year demi mempamerkan Maduro. Dia kata dia tak kisah, dia akan menghadapi segala-galanya. Jadi Trump sedikit tewas di situ.